yang mengandungi lebih 120,000 entry. Ini salah satu kamus yang komprehensif ya setakat inilah di Malaysia. Baik, sekarang kita lihat kekuatan apa yang ada di serantau atau di negara kita. Okey. Saya ingin kongsikan di Dewan Bahasa dan Pustaka atau di Malaysia. Kami mempunyai Pusat Rujukan Persuratan Melayu atau kita singkatan sebagai PRPM. Ataupun kalau nama panggilan kami seperti macam mini Google lah. Mini Google adalah aspek bahasa lah untuk mencari. Di sini kami konsep PRPM ni ialah kita menghimpunkan pelbagai pengetahuan dan maklumat bahasa Melayu dan juga sastra di dalam satu pangkalan data. Dan termasuk dia mengandungi lebih 1 juta lebih istilah dalam pelbagai bidang ilmu, dialek dan juga pelbagai lagi maklumat bahasa. Bukan hanya maklumat istilah dan juga kamus, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan bahasa juga terkandung di dalam PRPM. Dan selain itu kita juga ada satu kamus baru yang bukanlah baru tapi tahun 2020 baru kita terbitkan, iaitu Kamus Dewan Perdana yang mengandungi lebih 120,000 entry. Ini salah satu kamus yang komprehensif ya setakat inilah di Malaysia sebagai rujukan bahasa Melayu yang mengandungi maklumat pelbagai ciri seperti jawi, fonetik, etimologi dan juga maklumat-maklumat yang lain. Baik. Kalau lihat di Indonesia, tidak kurang hebatnya kita mempunyai kamus besar bahasa Indonesia. Ya, Dr. Dora lebih memahami dan 100 ini maklumat lama. Tadi bila saya jalan lorong bahasa tadi, saya nampak sekarang ni rupanya sudah 208,000 lema yang telah terisi dalam KBBI daring. Dan ini sangat luar biasa dan kami sangat kagum. Dan saya kira data bahasa di Indonesia lebih kaya daripada kami. Saya percaya data bahasa dialek, data bahasa daerah lebih banyak daripada kami. Dan ini ialah kekuatan kita ya, bahasa kita. Juga di Brunei, ya. Sini saya dapat maklumat daripada rakan saya di sekretariat di Brunei Darussalam di DBP Brunei. Juga telah menghasilkan pelbagai kamus dan daftar istilah ya sebanyak 170. Dan ada juga kamus Nusantara yang pernah terbit, saya tidak ingat tahun bila, yang mengandungi kira-kira 105,000 entry. Ini hanya sebahagian daripada kekuatan yang sumber data bahasa yang kita ada. Tapi cuba tuan-tuan dan bapa ibu bayangkan, apabila data ini kita himpunkan dalam satu pangkalan data yang bersepadu dan boleh kita manfaatkan bersama. Tidakkah ia dapat membantu kita dalam usaha-usaha kita memperkayakan kuasa kita, dapat masukkan negara rakan negara kita untuk membantu dalam membentuk istilah dan sebagainya. Dan inilah harapannya sekiranya kalau kata Eropah pun boleh membuat satu pangkalan data yang saya sebutkan tadi seperti Euroterm Bank ataupun IAT tadi, mengapa tidak di bawah payung Mabim kita membangunkan satu pangkalan data bersama yang boleh dimanfaatkan oleh kita dan juga mungkin negara-negara lain yang mempunyai penutur bahasa Melayu. Itu harapannya. Okey, teruskan. Slide seterusnya. Baik, yalah, ini kepentingan pangkalan data bahasa serantau iaitu dari segi aspek linguistik dan ilmiah, penyelarasan makna dan istilah serumpun, asas pembangunan AI dan LLM bahasa Melayu Indonesia, aspek diplomasi dan budaya dan memperluas maklumat bahasa serantau di peringkat ASEAN dan antarabangsa. Yang saya ingin tekankan di sini kepentingannya dalam pembangunan AI dan LLM ya, large language model ya, model bahasa besar. Kalau sekarang kita bercakap naratif semua tentang AI, tentang model bahasa besar. Jadi sebenarnya intipati ataupun kekuatan untuk model besar ini ialah dari segi aspek data dia ya, data bahasa. Okay, seterusnya. Baik, ini antara cabaran lah utama dalam kita gagaskan untuk pembangunan pangkalan data bahasa serantau. Pertamanya dari segi ialah keterasingan data bersama sebab masing-masing data di negara masing-masing dan dia memerlukan satu penyelarasan format, penyelarasan urusan kerja dan satu lagi ialah isu hak cipta dan lesen. Ini sebenarnya juga dihadapi oleh di Malaysia juga. Saban hari untuk tahun ini saja hampir dalam 8 pihak dari dalam dan luar negara di Malaysia yang datang ke DBP
memerlukan data bahasa termasuk kamus untuk membangunkan LLM. Ada yang hendak gratis, percuma, ada yang hendak dia beli. Jadi, tapi isu sekarang ialah sehingga sekarang belum boleh diselesaikan adalah aspek isu berkaitan dengan pelesenan ataupun hak cipta, ya, hak cipta, dan juga bagaimana kita polisi ni kena ataupun dasar yang jelas bagi perkongsian data ini. Dan yang paling utama sekali lah aspek pembiayaan lah. Sekiranya kita tidak ada dana, tidak ada peruntukan, sekali dia untuk membangunkan pangkalan data. Seterusnya, ada sikit lagi. Ini adalah cadangan model pangkalan data bahasa serantau yang di bawah payung Mabim. Ini cadangan saya. Pembangunan pangkalan data bahasa serantau Mabim dicadangkan berasaskan konsep perkongsian pintar antara 3 negara serumpun, Malaysia, Indonesia dan Brunei, dengan memanfaatkan sumber bahasa yang sedia ada di setiap negara. Model ini dibina secara berperingkat dan bersepadu supaya mudah dilaksanakan, dikembangkan dari semasa ke semasa. Seterusnya, pembangunan pangkalan data serantau Mabim dicadangkan berasaskan seterusnya, ini duplicate. Seterusnya, dan tujuan pembangunan ialah menyediakan satu pusat rujukan bersama bagi semua data bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, menyatukan istilah, makna dan contoh penggunaan daripada 3 negara dalam satu sistem, memudahkan perkongsian data dan penyelidikan bahasa serumpun, menjadikan asas kepada pembangunan teknologi bahasa seperti penjelasan automatik, chatbot dan model bahasa besar bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Seterusnya, dan prinsip asas pembangunan ini terbagi pada 3 dari segi keterbukaan data kita. Setiap negara akan berkongsi data bahasa yang boleh digunakan bersama untuk tujuan ilmiah, penyelidikan, teknologi dan sebagainya. Yang kedua ialah keseragaman format, ya, format data itu sendiri. Yang ketiganya ialah dapat dikemaskini secara berterusan dan sentiasa diperkaya istilah dan konsep baru mengikut perkembangan semasa. Seterusnya, dan ini adalah struktur model yang mempunyai 3 lapisan utama. Pertama ialah pangkalan data nasional. Setiap negara kekal menguruskan pangkalan datanya sendiri, ya, seperti Malaysia sendiri menguruskan data-data bahasa sendiri melalui yang pangkalan data atau sistem yang telah sedia ada. Begitu juga dengan Indonesia dan juga dengan Brunei Darussalam. Seterusnya, yang keduanya Hub Serantau Mabim. Hub ini menjadi penyelarasan dan penyepaduan data. Fungsi utamanya menggabungkan data daripada ketiga negara, mengenal pasti istilah serumpun yang sama atau hampir sama maknanya, menyimpan maklumat variasi ejaan, penggunaan dan konteks budaya, menyediakan platform carian tunggal atau one-stop portal untuk semua data serantau. Okey, contohnya bila kita nak cari perkataan ekonomi digital atau ekonomi jingga nanti, sistem akan paparkan padanan dari Malaysia, Indonesia dan Brunei dan sekaligus yang lain-lain. Okey, seterusnya. Ini sama. Seterusnya. Yang ketiga ialah dari segi penggunaan lah. Ini kegunaan untuk pelajar dan penyelidik, penterjemah, editor dan pembangun teknologi dan instruksi umum untuk memahami perbezaan dan persamaan bahasa serumpun. Okey, dan portal ini juga boleh diamukan dengan sistem luar seperti Google Translate, sistem pendidikan dan aplikasi mudah ahli yang lain. Seterusnya. Okey, ini dari segi cadangan bentuk pelaksanaan, iaitu pertamanya ialah dalam fasa 1 kita menyeraikan dan padanan data, kumpulkan sumber sedia ada dari ketiga negara, wujudkan padanan istilah dan makna asas, dan kita satukan dalam satu fasa kedua itu penyepaduan digital, bangunkan portal Serantau Mabim, integrasikan data utama dari PRPN, KBBI dan juga data bahasa dari Brunei. Yang ketiga, pengembangan dan teknologi, tambah fungsi carian pintar dan analisis semantik. Gunakan data untuk melatih AI bahasa Melayu Indonesia, kembangkan kepada bahasa-bahasa serantau ASEAN yang lain. Seterusnya, last ya. Yang terakhir ialah ciri-ciri utama model satu portal serantau untuk semua maklumat bahasa Melayu dan Indonesia dan sentiasa boleh dikemaskini, mesra pengguna dan boleh digunakan semua mesin AI dan juga menjaga kedaulatan data negara masing-masing. Dan ini adalah tanggungjawab setiap negara. Seterusnya yang terakhir.